Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, murid-murid boleh buka buku aktiviti pendidikan Islam muka surat 82 di dalam bidang Jawi. Susun dan tulis. Okey, dia minta kamu susun dan kamu tulis semua. Okey. Mim, kaf, nga, qaf, waw. Okey, dia punya berterah berselerak. Dia minta kamu susun dan tulis mim, nga, mang, kaf, waw, qaf, ko. Mangkuk. Okey, yang ni cikgu dah bagi kamu jawapan. Kamu boleh ikut ejaan cikgu. Ganun, gandang, ngadang, gendang. Ni coklat, ca, waw, kaf, cok, lam, ta, lat, coklat. Ni kambing, kamim, kambaya, ngabing, kambing. Ni postman, pa, waw, sin, postmin, ya, nun, min, postmin. Ini yang kena adalah biskut, ba, ya, sin, bis, kaf, waw, takut, biskut. Okey, cikgu minta kamu tulis dengan kemas dan cantik. Kalau dapat kamu warnakan lagilah, bagus. Pastikan kamu tahu contoh susunan dan betul. Okey, rasanya itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.